Sejauh mana pH tu boleh dari sudut data. Ataupun indikator. Ataupun indikator, bagi saya 2-3 indikator yang memberi keyakinan kepada kami, you can lead this state. For sure. Sebab itu saya kata satu kejutan. What kind of, apakah pH akan menang. Apakah indikatornya? Indikatornya adalah, sedangkan Sabah telah menghukum Pakatan Harapan dengan tidak memberikan undi kepada berbeza. DAP. Kita tak boleh samakan Johor dengan Sabah. Politik di Sabah agak berbeza. Sebab di situ dia dipimpin oleh GRS. Okey. Dan BN pun tidak kuat dan PH pun tidak kuat di sana. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke podcast Apa Khabar? Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Okey, bersama hos anda Anies Afida. Pada malam ini saya tampilkan seorang profesional, Dr. Zuhan. Jadi apa khabar doktor? Saya dah tanyakan tadi. Okey, daripada mana? Daripada rumah. Okey, daripada rumah. Okey. Jadi untuk malam ni kita nak sembang-sembang je doktor ya. Okey, boleh. Jadi kalau kita nak sembang-sembang ni, saya sajalah nak tanya doktor ni doktor apa sebenarnya? Saya doktor filosofi, PhD. PhD lah, pengajian peringkat PhD lah. Bukannya doktor perubatan. Okey, faham. Okey, so doktor PhD dalam bidang apa tu? Saya PhD dalam information system. Maksudnya dia lebih kepada pengajian sistem maklumat lah. Untuk di bidang IT lah. Orang IT. Practice? Yes, practice. Saya pun ceburi sekarang ni 100% kepada bidang tu juga. So kira zaman-zaman AI ni memberi banyak benefit lah. Ya, ia membantu dalam segala segi lah. AI membantu saya juga dalam politik juga. Dia kehadiran AI ni menambah baik ilmu sedia dia ataupun menjadi pencabar kepada kemahiran sedia dia? Kan orang cerita kan macam boleh menggantikan kemahiran kan. So AI tu melengkapkan atau mengancam? AI ni sebenarnya dia adalah inventif. Maknanya kalau kita satu tahap inovatif tu, dia akan pergi kepada satu lagi, itu inventif. Maksudnya dia enhancekan kepada teknologi yang sedia ada. Jadi dia lebih baik kalau penggunaan itu baik. Kalau kita berhasrat untuk guna yang tidak baik, dia akan jadi lebih tidak baik. So kira kehadiran dia tu melengkapkan lah. Dia bukan menjadi ancaman kepada dua-dua. Dia boleh jadi dua-dua side. Dia boleh jadi dua-dua. Kita nak pakai ikut mana? Kalau nak pakai untuk baik, baiklah. Sebab itu dalam setakat ni baik ke tak baik? Dua-dua boleh buat. Sebab kajian kita dalam pengajian sekalipun, sebenarnya dari bidang IT ni dia sangat luas. Jadi kalau sebagai contoh, kalau pengajian saya itu bagaimana untuk kita continuous untuk mengguna pakai sistem. Biasa sistem ni banyak yang kita buat, tetapi macam gajah putih, syok sendiri bangunkan sistem dan bagi suruh orang buat. Jadi orang kata kenapa saya nak pakai? Akhirnya sistem tu tidak dipakai. Tapi kajian saya ni di peringkat seluruh dunia lah. Maksudnya hanya salah satu je kajian yang berkaitan dengan continuous system. Ada yang kajian melibatkan kepada kejayaan membina sistem itu. Tetapi kejayaan untuk continuous system ini, dia adalah satu benda yang spesifik. Nak pergi ke arah mana? Kalau katakan nak pergi ke arah membantu orang mengurangkan projek-projek yang gajah putih ini, dia berjaya ke arah itu. Jadi sebab itu pembentangan disambut di peringkat antarabangsa dalam research saya lah. Saya punya persepsi orang IT ni selalunya dia ngadap komputer je tau. Dia ngadap komputer, dia ngadap gadget. Betul. Tapi Dr. Zuhan tiba-tiba masuk politik. Cerita macam mana boleh terjebak tu? Dia terlibat politik ni sebenarnya di zaman universiti lagi. Zaman reformasi lagi. Pada masa tu saya tahun 1. Jadi masuk-masuk 98 tu saudara Anwar dipecat.
daripada UMNO. Jadi masa itu Zaman membangkit lah zaman informasi sampailah saya habis belajar dan saya terus dengan mungkin ada apa dipanggil chemistry dengan politik juga. Di samping professionalism saya dalam bidang IT ini, saya melihat untuk kita membantu negara ini dalam politik yang stabil ini, dia sangat membantu untuk kita memastikan negara kita lebih aman dan lebih melonjak naik untuk keperingkatan persaudaraan antarabangsa. Jadi dari sudut itu secara ringkas ni lah perjalanan jauh. Kalau ikutkan perjalanan itu sangat berliku, tapi akhirnya saya berada di sini. Jadi berada di sini dan saya diberi tanggungjawab sebagai sekarang ini sebagai naib pengurusi Amanah Negeri Johor, dan juga beberapa portfolio di dalam politik. Dan saya memikul tanggungjawab tersebut dan membawa arus politik di Johor dan juga di Malaysia ini. Okey. Menariknya pengalaman di dalam sebagai mahasiswa kepimpinan lah, maksudnya ada memegang jawatan waktu menjadi mahasiswa. Betul. Waktu itu pegang jawatan apa? Pada ketika itu kita antara yang tertingginya adalah saya timbalan Presiden Gabungan Mahasiswa Islam Semenanjung. Jadi maksudnya Universiti Gamis ya. Gamis. Okay. Dari Gamis masa itu antara persatuan-persatuan mahasiswa Islam seluruh Malaysia dia bergabung, dan saya diamanahkan sebagai timbalan presiden pada masa itu. Dan banyak kita di Johor ni mahasiswa nak pergi ke Kuala Lumpur agak jauh lah. Yelah. Tapi terpaksa juga pergi dan banyak ke Kuala Lumpur, ke Penang dan seluruh Malaysia. Jadi sebab itu gerakan mahasiswa itu agak hebat pada ketika itu sebab dipelopori oleh gerakan reformasi. Dan kalau tahu macam mana pertempuran dengan FRU sampai kena tangkap, ramai yang sekarang ada pengalaman kena tangkap juga? Kena tangkap tapi bebas, tak masuk penjara lah. tidak menjadi tak menjadi tahanan. Tak bergelar sebagai alumni penjara lah. Okay. Dan pada masa itu juga terlibat dengan bagaimana untuk mengatur plan strategik untuk gerakan mahasiswa. Dan itu menarik sebenarnya sebab menjadi kita lebih matang di dalam tindakan kita. Dan walaupun pada ketika itu menjadi kerisauan ibu dan ayah, tetapi disebabkan semangat kita pada masa itu, alhamdulillah dapat menghabiskan pelajaran on time juga. Dan dalam masa yang sama juga saya dapat selesailah gerakan mahasiswa itu sehingga akhir universiti. Dan sehingga belajarnya sehingga sampai ke PhD, alhamdulillah. Maksudnya grad sambung master terus PhD straight macam tu ke ada kerja-kerja? Saya masuk kerja dulu. Kemudian saya grad tahun 2003. Kemudian saya sambung master tahun 2010. Dan saya sambung lagi PhD 2015. Kemudian saya grad tahun 2019. Sebelum Covid. Betul-betul sebelum Covid. Ya, saya convocation di Universiti Teknologi Malaysia lah. Tadi doktor sebut tentang jawatan terkini dalam amanah sebagai naib kan. Ada tak mempengaruhi pengalaman ataupun yang memberi kesan zaman mahasiswa tu ke dalam realiti politik sebenar organisasi tu? Ada tak pengalaman-pengalaman ataupun ilmu yang dipraktiskan dan apa beza? Banyak. Apa bezanya? Banyak. Okay. Cuma bezanya pada masa itu kita ditanggung oleh ibu bapa untuk belajar dan duit memang tak ada lah kan. Jadi sekarang ni jadi kita pun gerak pun terhad dan masa tu pun tidak ada tanggungan. Belum berkahwin, belum ada anak kan. Jadi sekarang ini gerakan dari sudut pemikiran itu lebih matang. Cuma kita ada tanggungjawab. Yang tanggungjawab dengan keluarga, dengan ibu dan ayah, dan juga kita sendiri yang menanggung kos tersebut.
Jadi itu kadang-kadang peringkat awal apabila kita grad ni, mahasiswa dia akan jadi struggle dengan financial tadi. Jadi kalau dia tidak ada strength pada masa itu, mereka akan hilanglah daripada radar untuk berpolitik. Mereka terus dengan cita-cita, dengan kerjaya. Tapi alhamdulillah, saya berjaya mengharungi liku-liku tersebut, dan alhamdulillah sehingga sekarang dalam keadaan yang stabil, dan saya teruskan dengan politik untuk saya masuk capaikan hasrat saya tadi. Maksudnya kita salah satu daripada untuk kita membawa negara ini lebih stabil adalah dari ruang politik itu. Menjadi cita-cita tak menjadi ahli politik ini? Menjadi cita-cita ke ataupun just... Cita-cita saya melihat negara ini stabil dan kemencu antarabangsa tadi. Bukan mencita-cita masuk jadi ahli politik? Tidak. Saya tidak bercita-cita untuk menjadi ahli politik. Tetapi bagaimana untuk kita menempatkan diri supaya negara ini di arus persada antarabangsa. Kalau kita biarkan orang yang tidak mampu sebenarnya, tetapi mereka hanya bercita-cita menjadi ahli politik untuk membawa kemewahan kepada peribadi poket mereka. Tak, kita tak nak macam tu. Jadi untuk mengubah benda itu, kita cebur politik dan kita duduk dulu dalam ni. Kita buat perubahan tersebut. Ini sebenarnya anjakan parikma yang sangat sukar dibuat oleh orang politik. Jadi kita berada di sini untuk kita membawa perubahan tersebut. Dia besar sebenarnya. Faham, gagasan tu besar. Gagasan saya ni agak besar, dan saya insya-Allah kita mampu untuk memberi satu kejutan sebenarnya kepada negeri Johor. InsyaAllah. Lain macam. Nanti saya nak tanya tu kejutannya macam mana tu. Okey, jadi kalau saya tengok tadi, Big Y tu masuk politik apa? Sebab dia tak ada cita-cita nak jadi ahli politik. Betul. Tiba-tiba terjun. Big Y-nya apa? Sedangkan saya percaya dengan pendidikan yang ada dan latar belakang yang stabil, saya kira dah selesa dah kat luar tu. Tapi Big Y-nya tu Big Y-nya yang sampai terjebak ni. Untuk membawa negara ini. Itu. Ya. Sebenarnya itu yang utama. So, dengan kepimpinan PM yang ada ni, dah tercapai belum? Big Y tu? Dia baru. Dia baru. Dan adakah kita nak biarkan hanya PMX seorang? Tidak ada pelapis. Faham. Siapa pelapisnya? Kalau bukan kita. Ini sebenarnya. Kita harus sediakan maksudnya bila dah masuk tu ada kesedaran untuk menyambung. Bukan kesedaran. Tanggungjawab. Tanggungjawab itu daripada dulu lagi. Jadi bila kita sekarang ni kita PMX setelah berjuang sekian lama, start dipecat daripada tahun 1998 sampailah tahun 2022 baru membentuk kerajaan dan menjadi Perdana Menteri. Jadi tempoh ini sangat singkat. Kita harus berjuang untuk memastikan PMX ini biar ada satu penggal lagi sekurang-kurangnya. Jadi kita akan follow kat belakang. Bila kita follow kat belakang, biarlah negara kita ini dalam tempoh yang tengah cantik di mata dunia ini, kita kekalkan dan biar betul-betul kita stabil. Dan perlu ada pelapis. Jadi biarlah kita salah seorang daripada pelapisnya. Doktor kata ada kejutan. Ya. Kejutannya macam mana tu, doktor? Kejutan sekarang ni kalau kita tengok di Johor ini, kita ambil konteks yang pertama di negeri Johor lah. Johor ini ditadbirnya bukan oleh Pakatan Harapan. Johor ini ditadbirnya oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dan kerajaan di Johor ini bukan kerajaan perpaduan pun. Jadi Law Ranger by UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kejutan harus dibuat di negeri Johor untuk mendapat sokongan yang penuh daripada rakyat negeri Johor supaya selari dengan kerajaan pusat yang dipimpin oleh PMX. Di Johor pun sama, harus Pakatan Harapan. Jadi insya-Allah kita pergi ke arah tu. Itu satu cabaran yang besar kepada kita sebenarnya. Kejutannya adalah untuk kita memimpin negeri Johor. Mengambil alih kerajaan negeri Johor. Di bawah tiket Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan nak buat berkejutan untuk ambil balik negeri Johor. Ya, betul. Element of surprise. Tapi saya simpan dulu soalan seterusnya. Saya tertarik dengan bukan soalan lah. Saya follow doktor ni, sometimes ada beberapa kenyataan yang penuh kejutan juga.
isu kat negeri orang, yang nak dihukum negeri sendiri. Apa cerita tu? Ya, kenapa sampai nak hukum UMNO kat Johor ni? Itu merujuk kepada itu merujuk yang mana satu. Boleh relate isu Negeri Sembilan rasanya tu. Okey, yang perkataan hukum kalau katakan saya teringat kepada kenyataan akhbar saya untuk kita menghukum UMNO di negeri Johor kan. Dia sebenarnya ada dua fokus kita pada masa itu. Yang pertama ada kebetulannya dengan isu di Negeri Sembilan, bagaimana kerajaan yang tiba-tiba dengan yang stabil, memang Perikatan Nasional memang langsung tidak boleh nak menggugat, dengan mereka hanya 5 seat saja memang tak boleh menggugat, tiba-tiba je kan UMNO dan Barisan Nasional kat sana isytihar. Jadi isytihar keluar daripada kerajaan. Jadi ini menyokong isytihar menolak menarik sokongan kepada Menteri Besar. So hampir jatuh kerajaannya. Kita melihat ini adalah suatu pengkhianatan. Walaupun UMNO menafikan itu pengkhianatan ini apa semua, tetapi sebenarnya ini adalah jelas satu pengkhianatan. Tengah cantik-cantik kapal itu bergerak, tetapi akhirnya dibocorkan. Ini satu pengkhianatan. Tetapi saya tidak fokus sangat kepada perkara tersebut. Saya fokuskan adalah perkara yang kenyataan nyatakan bahawasanya, saya kata UMNO dan Barisan Nasional harus melihat dengan situasi ekonomi antara bangsa ini dengan peperangan Iran, Amerika dengan Israel, yang menjejaskan kepada ekonomi dunia, dengan harga minyak, dengan sekatan di Selat Hormuz, yang boleh menjejaskan ekonomi rakyat negeri Johor juga. Ia akan memberi kesan kepada peniaga-peniaga, kesan kepada orang yang makan gaji, sebab bila bahan api naik, semua akan naik. Tapi pada ketika itu, UMNO dan Barisan Nasional beria-ia untuk desas-desusnya nak adakan pilihan raya di masa terdekat. Itu sebenarnya pernyataan saya. Saya fokus pada perkara tersebut. Saya kata kalau kamu membubarkan dalam masa yang terdekat ini, ia akan menjejaskan kepada keadaan ekonomi rakyat di negeri Johor ini. Patutnya fokusnya itu, bukannya fokus untuk menang pada pilihan raya. Direklah pilihan raya ini, pergilah kepada tahun depan. Sebabnya boleh lagi sampai bulan 4 tahun depan. Tidak ada masalah. Kita pakai harapan, okey, awak dah menang, awak tabirlah. Nanti bila tiba pilihan raya ini, kita akan lawan. Sebab itu saya kata, kalau kamu bubarkan juga pada hari ini, dalam saat rakyat susah ini, kita seru seluruh rakyat negeri Johor ini untuk hukum UMNO itu. Itu sebenarnya fokus saya pada ketika itu. Okey. Seruan menghukum UMNO yang menjadi kerajaan negeri Johor pada hari ini. Okey, track record Johor, kita tengok FDI, kestabilan di bawah MB Johor, yang berhormat betul. Sejauh mana doktor melihat keupayaan kita nak melawan tu? Bukan kita lah, maksudnya doktor dan juga rakan-rakan nak melawan tu. Sebenarnya kejayaan apa yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional? Kita ambil macam ni lah. Saya mengambil satu jawapan kepada soalan itu daripada awal. Apabila UMNO dan Barisan Nasional ini mentadbir semula, apabila telah kalah 2018, dan kemudian ada tebuk atap tahun 2020, kemudian dia menang, dibuat secara PRN pada masa betul-betul selepas Covid, dengan kebanyakan tempatnya adalah marginal, mana rendah majoritinya. Jadi kalau kita lihat pada ketika itu, apakah fokus kepada kerajaan UMNO yang tahun 2022 ni, yang baru ditadbir oleh MB sekarang. Yang pertama adalah bagaimana mereka nak bawa satu perspektif kejayaan mentadbir di negeri Johor, dan yang kedua adalah bagaimana untuk menunjukkan untuk mengambil hati rakyat di negeri Johor ini. Dua benda berbeza. Satu, nak meningkatkan ekonomi, perstabilan, pentadbiran di negeri Johor. Yang kedua, adakah rakyat happy
Dan dia nak ambil perkara tersebut. Sebab itu pengisytiharan sekarang ini dia tertarik dengan dua perkara tersebut. Dia kata okey, sekarang ini kita telah meningkatkan KDNK kita di peringkat negeri Johor sehingga 100 bilion lebih. Kemudian membawa pelaburan daripada luar ke negeri Johor. KDNK 6.4% paling tinggi. Ya, 6.4%. Kalau tengok pada tahun 2025 peningkatannya lebih 2024. daripada kan daripada 24 ke 2025. Jadi 2023 ke 2024. Yes. Ya. Jadi peningkatan itu sebenarnya didorong oleh bantuan yang daripada kerajaan persekutuan. Sebabnya, bagaimana untuk meningkatkan KDNK ini? Dia dipacu oleh projek-projek mega yang untuk membantu ekonomi di negeri Johor. Seperti, sebagai contoh, RTS. Okay. RTS ini, bila siap nanti, dia akan memberi satu momentum yang besar antara Singapura, Johor Bahru dengan Singapura. Dan itu sebenarnya apabila pembangunan rumah kedai ke di Johor Bahru, di sekitar Johor Bahru ni, bahagian utara, bahagian selatan ini, buat je memang habis. Buat je memang habis. Dan harga pun agak tinggi daripada tempat lain. Yang ini sebenarnya menampakkan kestabilan kesungguhan orang nak melabur di negeri Johor. Yang kedua adalah bagaimana dengan JSSEZ. Ya, dia di mana saja PMX pergi, seluruh dunia ini akan mewawarkan untuk pelaburan-pelaburan di negeri Johor. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya membantu, antara kalau kita ambil dalam JSSEZ ini, antara memudahkan perhubungan antara Johor dengan Singapura. Okay. Jadi ekonomi ini menjadi lebih mudah, stabil, mantap. Jadi bukannya hanya fokus kepada kelancaran di peringkat di Woodland ataupun di Tuas. Itu anytime sebenarnya. Kalau katakan ada apa kita boleh buat. Sebabnya di bawah MOT sendiri, ia membantu banyak perkara. Sebab ini adalah melibatkan kepada pengangkutan. KDNK tadi, kalau kata tidak ada pengangkutan yang bagus, sebenarnya ia akan menyukarkan kepada pelabur untuk masuk ke negeri Johor juga. Antara Johor ke Singapura dan sebagainya. Antara lainnya adalah pusat data. Okey, pusat data ni memang kalau kata kita sebut je pusat data, Johor lah number one. Malah limpahan daripada Singapura itu datang ke Johor. Dia tak pergi ke Kedah ke, tak pergi ke Kelantan ke Selangor sekarang, tak. Jiran. Antara kalau kapal-kapal sekarang ni berlabur yang membawa barang-barang kalau dekat Tanjung Lasak Port dan sebagainya itu adalah untuk pusat data di negeri Johor. Daripada China kan, banyak pelabur-pelabur kita yang buka pusat data dekat Sadenak, Kulai dan juga Iskandar Puteri. Sehingga ada isu-isu yang lain tu kita letak tepi dulu. Tetapi sebenarnya ini menunjukkan kestabilan ekonomi di negeri Johor dengan dibantu hampir 80%-nya adalah daripada kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan Johor tidak harusnya mendabik diri. Menyatakan bahawasanya dia seorang sajalah. Okey. Saya berminat kat situ. Bermaksud apa yang kita lihat berjaya di negeri Johor ini adalah hasil daripada bantuan daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri dengan mengambil kira formation kerajaan perpaduan sediada. Ya, betul. Betul. Okey, saya nak Dr. ulas tindakan UMNO Johor. MB mengumumkan untuk bertanding 56 kursi. Dalam keadaan kita dah tengok bagaimana kerajaan persekutuan membantu dengan sikap tersebut. Saya nak minta Dr. komen. Sepatutnya MB ni melihatlah Presiden UMNO bagaimana memberi sokongan penuh kepada PMX. Jadi harusnya ikutlah sama. Janganlah kira diri sendiri. Janganlah terus isytihar untuk lawan 56 kursi. Biarlah Datuk Zahid, Presiden UMNO sendiri yang mengumumkan perkara tersebut, sama ada kita berkawan ataupun kita berlawan. Dia tak mendahului daripada pihak Presiden. Jadi kita ni peringkat PH ni, kalau nak lawan, kita lawanlah. Presiden Amanah kata kalau nak berkawan, kita kawan. Kalau nak lawan, kita lawan habis-habisan, insyaAllah.
Maksudnya di sini tindakan UMNO Johor yang saya fikir MB tu sebagai ketua perang mereka membuat statement sebegitu, adakah itu melambangkan keyakinan mereka untuk mentadbir dalam pilihan raya akan datang, untuk mentadbir Johor pada masa akan datang ini, dan sekaligus confident menang pilihan raya akan datang? Walaupun kita tengok tadi kekuatan mereka adalah bantuan kerajaan persekutuan di bawah kerajaan perpaduan. Komen. Ya. Mungkin data mereka menunjukkan sedemikian. Okey. Dan kalau nak dua penjuru ataupun bergabung, berapa kursi nak bagi pada PH? Sebab mereka menang 40 kursi sekarang. Jadi adakah mereka sanggup korbankan kursi mereka bagi kepada Pakatan Harapan? Jadi dilihat sedemikian, itu menjadi kebuntuan juga kepada mereka. Jadi daripada saya bagi, tak apalah kita bertanding 56 kursi lah. Saya agaknya lah, kan. Jadi itulah. Jadi pengurusi UMNO Negeri Johor pun membuatlah pengumuman tersebut disebabkan desakan daripada bahagian-bahagian menyatakan bahawasanya kita harus bertanding 56 kursi. Jadi kita ni menunggu saja sebenarnya di peringkat PH. Kita orang baik. Orang nak berkawan, kita berkawan, macam itulah. Jadi mungkin data mereka menunjukkan bahawasanya mereka boleh menang. Tapi data doktor macam mana? Janganlah tanya data kita. Okey, baca. Okey, saya rephrase soalan saya. Mengikut kepada pemerhatian politik, doktor. Okey. Sejauh mana PH, walaupun awal tadi saya dah dapat ni, sejauh mana PH tu boleh dari sudut data ataupun indikator, ataupun indikator, bagi saya 2-3 indikator yang memberi keyakinan kepada kami, you can lead this state. For sure. Sebab itu saya kata satu kejutan. What kind of, apakah PH akan menang. Apakah indikatornya? Indikatornya adalah sedangkan Sabah telah menghukum Pakatan Harapan dengan tidak memberikan undi kepada berbeza. JAP. Kita tak boleh samakan Johor dengan Sabah. Politik di Sabah agak berbeza. Sebab di situ dia dipimpin oleh JRS. Okey. Dan BN pun tidak kuat dan PH pun tidak kuat di sana. Kita menumpang saja. Jadi di Johor ni berbeza sebab di Semenanjung ni dia di Johor ni dikira antara negeri Semenanjung yang agak ketara kekuatan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Barisan Nasional di sini sebab lahirnya UMNO di sini. Jadi tapi dia pernah berkubur di sini. Sebab itu pengurusi Amanah Negeri Johor kata kita kuburkan kali kedua. Ada datanya. Tunggu dan lihat. Tak boleh berkongsi pada kali ni? Saya tak boleh berkongsikan benda tersebut. Sebab itu saya kata dia satu kejutan dan kita for sure PH akan menang kalau bertanding 3 penjuru. InsyaAllah rakyat akan menang. Itu strategi kita. Faktor yang dan yakin kita ada formula beberapa agenda yang tidak dibuat oleh kerajaan Johor, kerajaan UMNO pada hari ini yang boleh melonjakkan lagi ekonomi dan juga momentum negeri Johor sebenarnya. Jadi kalau kita mentadbir itu akan menjadi manifesto. Akan menjadi manifesto. Dan ini juga sebenarnya manifesto, of course kita tawaran kepada rakyat, tetapi sebenarnya bagaimana untuk kita nak meningkatkan lagi sebenar-benarnya yang realistik lah. Bukannya retorik, bukannya kata bantuan daripada orang pun kita punya, sampaikan ubat-ubatan sekarang ni pun daripada kerajaan federal, daripada KKM, tapi nak hantar kepada rakyat tampal stiker konon-kononnya daripada kerajaan negeri. Itu tak boleh lah macam tu. Claim diri sendiri. Tapi sebenarnya di peringkat PH sendiri ni kita mempunyai satu formula khas. Jadi insya-Allah dengan kajian yang kita telah buat, ada 2-3 perkara lagi kalau kita buat, kita akan boleh meningkatkan ekonomi negeri Johor, insya-Allah. Maksudnya di sini saya ambil poin tersebut. Saya nak sikit lagi tentang Johor ini sendiri bawah MB. Sebab
keyakinan saya boleh ukur tahap keyakinan doktor ni. Kira confirm menang tu kira satu perkara yang tanpa saya mendengar hujah-hujah kenapa boleh menang dan item ataupun indikator boleh menang, keyakinan yang tinggi tu saya nak cuba faham dari sudut pengalaman. Okey. Pengalaman saya ke? Of course lah. Pengalaman kerajaan negeri. Okay. Pengalaman, dari sudut pengalaman. Bila kita kata kita nak ambil alih kerajaan tu, apa pengalaman yang dari sudut governance-nya yang boleh diberi kepada rakyat Johor? Sekiranya Pakatan Harapan Pemerintah. Untuk di negeri Johor sebenarnya kita tahun 2018 kita telah memerintah. Betul. Okay. Jadi pada masa itu pun saya salah seorang daripada yang membantu juga kerajaan di dalam pentadbiran. Pada masa itu saya diamanahkan sebagai ahli majlis di Majlis Pemandaran Keluang dan juga perhubungan di peringkat ESCO. Jadi ada jugalah terlibat dengan pentadbiran kerajaan negeri. Dan kemudian tahun 2022 saya diberi amanah untuk sebagai pengurusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Dan saya berada di sana dan mentadbir harta intelek dengan baik. Alhamdulillah KPI-nya peningkatan hasil dan juga peningkatan dari sudut pendaftaran harta intelek yang melonjak kepada hasil ekonomi negara. Antaranya saya sebut antara kejayaannya, success story-nya adalah pendaftaran copyright itu yang mengambil masa 3 bulan ke 4 bulan. Akhirnya pada masa itu saya telah membuat satu perubahan dasar membantu bersama-sama dengan pegawai dan juga mendapat endorse daripada YBM arwah Allahyarham Datuk Seri Salahuddin pada ketika itu dengan daripada 4 bulan tadi menjadi 30 minit pendaftaran. You maksudnya fast track? Ya, fast track. 30 minit. Dengan sistem. Dengan sistem datang. Biasanya dia datang ke kaunter. Biasa datang ke kaunter bawa file-file kita nak copyright, kan? 4 bulan akan datang barulah dapat sijilnya. Tapi kali ini bawa datang daftar, tunggu sekejap ya, king sijil terus ketika keluar. Itu sebagai apa dalam saya sebagai pengurusi kepada saya pengurusi Maipo. Pada ketika itu saya pengurusi Maipo dan mendapat sokongan daripada Allahyarham Datuk Seri Salahuddin sebagai menteri pada ketika itu. Dan alhamdulillah peratusan melonjak pendaftaran tu berapa banyak daripada peratusannya peningkatannya lebih daripada 50%. Jadi peningkatan kalau katakan untuk copyright saja hampir 100%. Peningkatannya. Jadi alhamdulillah kemudian diambil alih pada ketika itu oleh YBM Datuk Armizan pun memberi sokongan yang baik untuk kita membuat dalam pendaftaran yang lain. Ini antara perkara yang saya terlibat secara total sebenarnya dalam pentadbiran negara. Dan kemudian saya juga pernah diberi amanah sebagai ahli lembaga pengarah Lembaga Pelabuhan Johor. Jadi melihat di Johor ini kita ada seluasnya daripada Muar sampailah ke Pengerang. Bagaimana kita ini mempunyai pelabuhan yang sangat banyak. Lebih daripada 40 lisen yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pelabuhan Johor. Antara port, kita ada 2 port yang terkenal di peringkat antarabangsa. Yang melebihi TEUs-nya adalah 1 juta untuk tahun yang lepas, iaitu PTP. Kita ada Pelabuhan Tanjung Pelepas dan juga kita ada Johor Port yang memang terkenal di peringkat ASEAN dan juga peringkat antarabangsa. Jadi ini antara perkara yang saya terlibat secara langsung sebenarnya dan telah diberi peluang oleh YB Menteri, iaitu YB Anthony Locke. Jadi ini perkara-perkara yang sebenarnya telah membuka ruang saya, membuka peluang kepada saya untuk menimba pengalaman dan juga melihat potensi-potensi besar
untuk kita meningkatkan ekonomi di negeri Johor tadi. Jadi di situ rahsianya yang kita ada. Jadi itu clue ke tu? Itu antara cluenya juga ya. Baik. Dan juga saya terlibat sebagai pengurusi di lembaga pelawat hospital di Keluang, Hospital Encik Besar Haji Kalsum di Keluang. Jadi ini antara pentadbiran sehingga sekarang lah. Jadi dalam pengalaman di dalam pentadbiran kerajaan negeri dan juga persekutuan. Jadi insya-Allah. Saya teringat statement yang Amanah pernah keluarkan sebab tadi daripada naik pengerusi kan, isu hangat tentang Dun Puteri Wangsa. Sebab saya tengok baru-baru ni doktor telah diangkat menjadi penyelaras untuk Puteri Wangsa. Jadi kita melihat kerusi tersebut secara tradisi menjadi rebutan. Betul. Jadi saya nak tengok dari sudut strategi Amanah untuk memastikan kali ini macam mana tu. Boleh yakin dapat Puteri Wangsa tu ataupun tidak? Puteri Wangsa ni sebenarnya nostalgia yang sangat memorable kepada Amanah ni sebenarnya. Kenapa? Pada tahun 2018 kita sit dalam Pakatan Harapan itu kita berbincang. Puteri Wangsa ini adalah si Amanah. Akhirnya apabila bersatu join Harapan dan perbincangan dalaman, akhirnya si itu perlu dilepaskan. Lepaskan kepada bersatu. Jadi walaupun si Amanah, jadi kita bagilah kepada bersatu. Kemudian tahun 2020 kita pilihan raya 2020 PRN 2022 sorry 2022 tiba-tiba je. Jadi 2022 seat itu pun adalah diberi kepada Amanah juga. Jadi maksudnya daripada bawalah daripada 2018. Kemudian dalam perbincangan itu muda ingin bersama dengan kita. Dan antara syarat mudanya adalah nak kerusi Puteri Wangsa. Jadi perbincangan di peringkat sampailah ke peringkat pusat. Akhirnya kursi itu diberi kepada muda. Jadi untuk kali ini, sebab itu saya kata kali ini kita macam-macam mana pun kita dah 2 kali terlepas dan kali ini harus diberi betul-betul kepada Amanah. Dan kita yakin dengan pergerakan kita di sana, dengan pergerakan baik di peringkat rakan kita di PKR iaitu Habib Jimmy di Tebrau, akan bersama-sama dengan Amanah di Puteri Wangsa, yang mana kita akan boleh memenangkan Pakatan Harapan sekali lagi di Puteri Wangsa dengan jumlah majoriti yang besar. Doktor, tadi statement doktor kata kita memberikan kerusi kepada muda. Kita tu yang beri siapa? Sebab kita melihat media sosial dan rakan-rakan sekutu Pakatan Harapan yang tak dapat seat sebelum ni marah ke Amanah ni bagi kerusi pada muda. Maksudnya kita tu Amanah ke yang bagi kerusi pada muda? Itu sebab tu saya cakap tadi, perbincangan di peringkat pusat. Maknanya di peringkat Majlis Presiden, di peringkat yang membincang kerusi di peringkat pusat, antara dalam Pakatan Harapan, akhirnya itulah bersetujunya untuk beri kepada muda. Antara naratif-naratif lain lah untuk membawa bagaimana muda nak bersama dan sebagainya, itu diberikan kepada muda. Sebenarnya bukan kita, kalau ikutkan kita tak nak bagi. Amanah tak nak bagilah. Amanah memang tak nak bagilah. Tetapi atas dasar itu, dasar konsensus di peringkat Pakatan Harapan, akhirnya kita serahkan. Jadi kita bagi pinjam lah. Kita bagi pinjam maksudnya. Maknanya untuk tahun ini, untuk next election ini, kita akan ambil balik dan kita akan bertanding. Doktor, tadi ada share dengan saya pengalaman sebagai ahli majlis Perbandaran Keluang kan? Betul. Perbandaran Keluang lah. Lepas tu ahli lembaga pelawat hospital Encik Besar Haji Kalsum. Tu Keluang juga kan? Keluang juga. Related dengan Keluang ni, dekat kawasan ada pegang jawatan ke macam mana? Ya, betul. Saya
sebagai ketua kawasan. Oh, ketua kawasan. Ketua kawasan Amanah Keluang. Betul. Oh, ketua kawasan. Okay. So kalau UMNO ni ketua bahagian lah. Betul, faham. Saya nak recall balik statement doktor sebelum ni. Berkenaan dengan pilihan raya mahkota, pilihan raya PRK kan. Sebab kita tengok ada apa tu rakan-rakan daripada UMNO ni lah yang ngungkit kursi-kursi yang dah bertanding tu kan, macam contoh pilihan raya apa ni, PRK Simpang Jeram, PRK Pulai. So dah kata UMNO tolong, BN tolong kan, sebab statement 3 penjuru doktor sebelum ni lah kan. Dan saya lihat bila pilihan raya kecil mahkota tu, Amanah all out je, doktor all out juga saya rasa, sebab ketua lah doktor lah ketuanya. Jadi bila dengar orang mengungkit ni, apa respon doktor? Jadi sebenarnya kita apa ni, dalam isu di mahkota ini mungkin saya ambil lah ambil daripada awal juga. Jadi sebab dia bermula daripada awal. Kenapa perkataan ungkit itu dikatakan? Mula-mula kata ada ketua kawasan membuat satu statement nak bertanding dekat Keluang. Belum ada apa-apa lagi, dah ada kematian pada masa itu. Kemudian dah buat statement dah nak bertanding. Pada ketika itu saya buat statement itu sebenarnya statement sebagai ketua kawasan. Belum ada apa ni arahan daripada negeri ataupun daripada pusat. Saya sebagai ketua kawasan, saya mengambil satu stand. Saya kata kita kerajaan negeri Johor ini bukannya kerajaan perpaduan. Dan kita harus ada satu stand. Dan apabila ada kekosongan kerusi, saya harus membuat kenyataan. Jadi sebelum rakan-rakan lain yang buat kenyataan, saya buat kenyataan dulu. Saya kata Amanah bersedia untuk bertanding. Ada wartawan tanya siapa calonnya, kita ada calonnya. Jadi kita dah ada dah. Kalau kata tidak ada calon sekalipun, saya bersedia pada ketika itu untuk bertanding. Dan tetapi akhirnya kita menyerahkan kepada keputusan Presiden, keputusan di peringkat pimpinan pusat. Adakah saya akur? Saya akur. Apabila keputusan telah keluar di peringkat kerajaan perpaduan, di peringkat federal, menyatakan bahawasanya kerusi itu diberikan kepada UMNO untuk bertanding, dan kami akur. Sehingga saya hadir ke memusyarat di Saujana, di Rumah Menteri Besar, sebagai yang memfokuskan pada ketika itu bersama dengan Pakatan Harapan untuk merangka strategi kemenangan di Dun Mahkota. Dan saya juga hadir yang mesyuarat kali kedua yang dipengerusikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi pada ketika itu, bersama dengan rakan-rakan pimpinan negeri Pakatan Harapan. Dan kita bersama. Dan kita tidak pernah ada boycott ke atau membuat demonstrasi ke, tak ada. Terbalik meja ke, tak ada. Jadi kita akur dan kita membantu UMNO. Malah dalam pilihan raya itu kita membuka bilik operasi kita. Bilik operasi Amanah sendiri. Bilik operasi Pakatan Harapan berbeza. Bilik operasi Amanah sendiri, sehingga Amanah seluruh negara hadir ke Keluang membantu kemenangan calon di Dun Mahkota. Dan pada ketika itu kita ingat bagaimana Wabi Suci bersama dengan kita sekali all out untuk meyakinkan masyarakat Tionghoa untuk mengundi calon UMNO pada ketika itu. Jadi kita kata yes, janganlah sombong. Dan dalam sudut ini sebenarnya bila kita mendapat arahan, kita akan membantu sesungguhnya. Sebab itu kita kata, kalau kita kata berkawan, kita berkawan sungguh-sungguh. Kalau you nak berlawan, kita akan lawan habis-habisan. Jadi itu sebenarnya, insya-Allah tidak ada perkataan macam kita nak ungkit balik. Dan alhamdulillah kita pun terima kasih bila UMNO membantu kita di Parlimen Pulai dan juga di Dun Simpang Jeram. Bila selepas itu berlakunya sedemikian.
Dan nampak tak setia kawan itu sebenarnya ada di kalangan kita. Tapi kalau ada sifat sedikit terdetik dalam hati sebagai ego, macam saya lah lebih hebat, saya lah segala-galanya, mendapat pelabur-pelabur yang hebat dekat negeri Johor ini disebabkan saya, itu satu kesilapan, kami akan hukum. Itu yang paling penting. Message taken. Okey doktor, pengalaman tadi saya dengar, saya teringat sikit. Doktor ni daripada apa ni, sekarang amanah. Sebelum ni terlibat dengan parti politik PAS. Betul. Okey. Sekarang ni doktor dulu dan sekarang. Ya. Bagaimana doktor melihat PAS dalam politik Johor? Ketika doktor jadi ahli PAS dengan sekarang. Macam mana situasi PAS di Johor sekarang? PAS ada lagi ke negeri Johor? Saya tanya, doktor lah jawab. Saya melihat dulu gerakan politik PAS sangat kuat juga di Johor sebab ukhuwah kita sangat kuat di kalangan kita. Dia lahir daripada rakan-rakan gerakan mahasiswa yang lahir terus masuk PAS. Ada yang masuk UMNO, ada yang masuk PAS. Jadi kuatlah kan. Jadi apabila berlakunya kepincangan di dalam PAS seperti itu dan kita tubuhkan amanah, dan saya tidak follow politik PAS di negeri Johor. Tetapi saya tidak memandang enteng. Jadi maksudnya apabila PAS bersama dengan Bersatu, kita lihat PAS tenggelam sebab Bersatu lebih dominan dalam Perikatan Nasional. Adakah mereka kuat di negeri Johor? Saya tak nampak lah sehingga pada hari ini. Sehingga berlaku, sekarang ini pun masih lagi berlaku perpecahan dalaman di peringkat mereka. Walaupun tak kuat, tak besar, tapi berlaku perpecahan dalaman. Jadi itu sebab kita tak sentuh sangat. Jadi kita membiarkan je supaya kita doakan sahabat-sahabat kita tu sihat, sentiasa sihat saja. Macam tu saja kita doakan. Tapi biarlah dengan dunia mereka. Dan kita pun menyeru sebenarnya daripada teruskan rakyat mengundi Perikatan Nasional itu, datang mengundi Pakatan Harapan. Okey, tadi ada sentuh tentang perpecahan dalam perikatan itu sendiri, dan ditambah pula baru-baru ni statement daripada Presiden PAS berkenaan dengan pertembungan dengan Bersatu. Jadi kalau kita tengok kat situ, bacaan rata-rata analisis politik melihat ada keretakan di antara mereka. Persepsi doktor, pandangan doktor untuk unjuran pilihan raya akan datang, adakah kebarangkalian 4 penjuru kat Johor ni ataupun macam mana? Itu tidak mustahil. Apa-apa saja dalam politik ni boleh berlaku. Sebab itu kita tak boleh meramalkan straightforward. Jadi secara kita pun akan letak sebagai customize jugalah. Sebabnya dalam politik ini macam-macam boleh berlaku. Sebabnya dengan timbulnya dalam PAS satu bab. PAS bersama dengan dalam PN ini, sekali ini bila PAS memegang sebagai pengurusi PN, Bersatu of course lah dia tidak puas hati. Tan Sri Muhyiddin kita pun tahu sebagai Presiden Bersatu, beliau tidak akan duduk diam. Jadi akan ada juga cucuk-cucuk. Jadi sebab itu bila Tuanku Raja Hadi sebagai Presiden PAS mengeluarkan statement itu, maksudnya ada sesuatu yang berlaku di dalam camp mereka. Mungkin ada camp reset yang nak masuk, diketuai oleh Hamzah, Datuk Seri Hamzah. Dan ini pun banyak rumus yang berlaku. Jadi itu sebab itu kita kata biarlah mereka dengan rumah mereka, dengan dunia mereka, tetapi kita memantau saja daripada jauh supaya dia tidak menjadi satu bebanan kepada kita lah. Dan kalau 4 penjuru ke 5 penjuru kita tak tahu, macam parti yang baru dilancarkan oleh Saudara Fizi, Datuk Seri Fizi. Jadi ini pun mungkin akan mengambil tempat bertanding di negeri Johor. Jadi ini pun satu cabaran juga kepada kita, dan kita mengambil satu cakna. Jadi perkara ini tidak boleh dipandang enteng juga, dan saya akan bawa berbincang dengan rakan-rakan pimpinan di negeri Johor
bagaimana persediaan kita di peringkat Pakatan Harapan. Okey, Doktor. Kita tengok perikatan ataupun PAS itu sendiri di Pantai Timur, dia ada kekuatan dia. Keupayaan dia menarik pengundi Melayu. Okey. Dan kita cerita pasal kekuatan perikatan ataupun PAS di negeri Johor. Kalau melihat kepada pecahan DUN, dia sama kuat macam amanah je, Doktor. Satu-satu kursi. Okey. Soalan saya, dari sudut Doktor melihat keupayaan PAS ataupun perikatan ni menarik undi Melayu, macam mana? Sebab saya tengok pilihan raya akan datang ini, selain daripada undi Cina, undi Melayu juga akan menjadi antara faktor untuk memerintah negeri itu. Saya mengambil satu sikap macam ni lah. Rakyat Johor ini rakyat yang bijak di dalam memilih. Memilih siapa sebenarnya yang betul-betul boleh memimpin negara ini. Bukan atas satu retorik agama, bukan atas dasar yang hanya dalam satu perkataan saja boleh terpengaruh, kan? Tak. Tetapi rakyat di negeri Johor ni sebenarnya adalah mereka yang melihat Pakatan Harapan, antara orang yang pernah mentadbir, dan juga mereka melihat juga mungkin kepada Barisan Nasional yang lama mentadbir, tapi mereka ni tak melihat Perikatan Nasional ini mampu untuk mentadbir. Kalau kata PAS, adakah mereka boleh meningkatkan sokongan mereka? Itu kita tidak tahu. Berdasarkan kepada retorik yang dibawa, mungkin itu tidak mendapat persetujuan ataupun sokongan daripada rakyat negeri Johor dengan mereka ini melihat kepada kepimpinan yang ada. Sebab kepimpinan PAS yang ada ni tidak membuktikan. Saya tidak mahu komen tentang individu, saya tidak mahu komen tentang personal image, tetapi keyakinan rakyat negeri Johor ini saya nampak kepada Pakatan Harapan itu lebih tinggi lah. Keupayaan PH dalam menarik keluar pengundi Melayu macam mana? Dari sudut dalam sudut kita mengambil sebelum ni orang katakan sokongan PH ni masyarakat Cina. Unit Cina, ya. Unit terasnya adalah Cina. Tetapi apabila kita telah mentadbir 2018, kalau katakan tidak ada tebuk atap itu, sebenarnya keyakinan orang Melayu di negeri Johor sangat yakin dengan Pakatan Harapan. Cuma kita tidak dapat mengambil kerajaan negeri Johor pada PRN 2022 itu adalah disebabkan dengan turnout undinya sangat rendah. Jadi pengundi teras BN pada kita itu memang total keluar. Adakah bermaksud Doktor mengatakan PH pada masa akan datang dalam pilihan raya mampu membawa keluar pengundi untuk menyokong Pakatan Harapan? Turnout. Ya. InsyaAllah. Itu antara strategi kita. Baik. Okey, Doktor. Jadi saya fikir itu antara itu sahaja soalan kita pada kali ini untuk baik. Doktor. Dan saya difahamkan sebagai penyelaras, kita doakan selamat maju jaya. Okey, penonton sekian. Jadi kita jumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa bersama kami Podcast Apa Khabar, dan saya hos anda Anissa Afidah Muhammad Azli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.